Assalamualaikum, saya Megat, perunding takaful anda. Okay, hari ni saya nak share sikit. Perasan tak, sekarang kita dah penghujung bulan 1, 19 hari bulan. Dan pada bulan hadapan, 19 hari bulan, kita akan mula berpuasa. Dan pada 20 hari bulan 3 pula, kita akan raya. Dijangkalah raya, tak tahu lah, kadang-kadang raya kan boleh awal kan. Pernah kan, siapa pernah alami kan, raya tak awal sehari. So, apa saya cakap kat sini, tanpa kita sedar, waktu tu berlalu dengan cepat dah sekarang ni. Dan setiap waktu yang berlalu tu ada kerugian berlaku, ada keuntungan berlaku. Jadi macam saya nak cakap sekarang ni, bagi kita yang belum ada perlindungan takaful, rugilah kalau tak ambil lagi. Sebab masa berlalu dengan cepat. Dan apa yang dipertaruhkan dekat situ adalah kesihatan. So, bagi anda yang tak ada perlindungan takaful lagi, boleh kontak saya. Assalamualaikum.